Selamat datang ke Macau. Dalam episod kali ini, aku telah menjejakkan kaki ke negara yang ke-9, iaitu Macau. Kalau cerita pasal Macau ni, mesti korang ingat ada judi dan kasino je kat sini kan? Tapi sebenarnya korang salah. Ada banyak lagi benda yang aku akan tunjukkan kat korang yang ada dekat Macau. Dan sekarang bermulalah trip 9 hari kita orang ke Macau, Hong Kong dan China. Kalau korang ada nak share atau nak tanya apa-apa, boleh dropkan komen dekat bawah. Untuk perjalanan pergi ke Macau, kita orang menaiki flight Air Asia. Perjalanan mengambil masa selama 3 jam 50 minit. Harga tiket sehala dari Kuala Lumpur ke Macau dalam lingkungan 300 ke 400. So kalau tambah luggage jadi lebih kurang 500 lah. Lepas je mendarat, proses daripada immigration sampai ke pintu keluar airport sangat-sangat cepat. Sebab airport ni adalah airport yang kecil, macam stesen bas je, TBS lagi besar kot. Yang menariknya airport dia ni memang betul-betul terletak di tepi gigi air. So memang lawa lah kalau korang tengok pemandangan masa nak landing tu. Yang bestnya dekat Macau ni, dia ada banyak free shuttle. So daripada airport nak pergi ke hotel pun ada free shuttle. Tak payah nak spend 50 sampai 100 ringgit nak pergi ke hotel daripada airport. Sebelum korang pergi ke Macau ni, korang kena check dulu hotel korang dekat dengan hotel apa yang besar kat sana. Dia banyak tau hotel-hotel kat sini. Just kena pilih hotel korang. Macam kita orang duduk Broadway Hotel, dia depan je dengan Galaxy Macau ni. So kita kena naik bas Galaxy Macau. So ni hotel yang korang boleh naik dekat sini, Galaxy Macau, Broadway Macau. Dia punya shuttle dia daripada 10 pagi sampai 9 malam. Hotel yang kita orang duduk ni terletak di Cotai Street, yang mana ada Parisian, Venetian, Studio City dan juga Galaxy. Perjalanan daripada airport ni nak ke Galaxy Macau sana hanya ambil masa dalam 10 minit je. Memang dekat. Untuk trip kali ni kita orang berempat. Ini adalah ahli tetap dalam vlog aku. Perjalanan dalam bas daripada airport ke Galaxy Macau ni memberikan kita orang first impression tentang Macau yang memberikan vibe yang sangat best. Sampai je dekat Galaxy Macau, kita orang kena tunggu kat situ untuk ambil lagi satu shuttle yang akan dropkan kita orang betul-betul dekat Hotel Broadway Macau. So kat sini dia ada free shuttle. Dia akan pusing Crystal Lobby. Crystal Lobby aku rasa yang ni lah, Crystal Lobby dekat Galaxy Hotel. Lepas tu dia Andas Macau, Diamond Lobby, then baru Broadway. So dia punya bus dari 10 pagi sampai pukul 10 malam. Every 12-20 minutes. Sebenarnya boleh je jalan kaki daripada Galaxy Macau pergi ke hotel kita orang. Tapi sebab kita orang baru je sampai and bawa beg yang berat, so kita orang decide untuk ambil free shuttle lah. So nanti tak adalah penat sangat. Ni lah Broadway. Depan ni dia Broadway Macau. Ada bridge tu. Ni adalah Broadway Macau. Dia dekat Macau ni, dia kalau satu kawasan, dia akan ada hotel, kasino dan juga shopping mall. Dia memang macam tu. Sama macam Galaxy, sama macam Parisian dan juga Venetian. At first, kita orang book hotel Parisian. Tapi sebab harga dia mahal sangat, kita orang rasa membazir. So, kita orang book lah the Broadway Macau ni sebab harga dia separuh daripada harga Parisian. So macam ni lah shuttle daripada Galaxy Macau ke Broadway Macau. Dekat depan bas tu dia ada tempat letak beg lah, tapi kena angkat sendirilah ya. Kalau yang perempuan boleh minta staff hotel untuk tolong angkatkan beg korang turun daripada bas. Tiba-tiba terjumpa orang Malaysia yang bekerja sebagai receptionist hotel dekat situ. Lama juga kita orang berbual sambil dia proseskan kita punya check-in. Dia cakap dia rindu nak borak dengan orang Malaysia sebab orang Malaysia ni jarang datang ke sana. Bilik berapa? Bilik berapa? 0725. Dia punya hallway dia macam hotel mewah dulu-dulu lah. Ada karpet. Jom kita buat room tour. So ni bilik dia. Tapi sebelum tu, yang paling dekat dengan toilet dulu. Okay, toilet dia cantik, bersih. Bilik dia, oh,
tengok view. Ui, nice view. What? Wow. What a view. Ni apa, Hong Kong ke Syah? Bukan. Ni Macau. Dia Macau ni dia Tapi berpulau-pulau. different. Oh. Jadi ada banyak sungai and then ada bridge. Hijau-hijau dia banyak Dia tak. Wah, detail dia nampak macam selesa. Dan aku suka dekorasi macam kayu macam ni. Tengok jam dia. Wih, lama. So dia ada satu TV, ada meja, ada satu sofa, and ada tempat buat air kat sini. Kat dalam ni ada bathrobe. Wah, ada minibar. Yang peliknya dekat Macau ni, orang dia tak ramai tau, tapi bangunan tinggi-tinggi. Lagi satu yang aku perasan dekat Macau ni, bangunan dia unik-unik lah. Architecture dia memang gempak tu. Tengok ni salah satu contoh dia punya bangunan tu kalau kat Malaysia ni dah jadi landmark lah ni. Walaupun dia buat bangunan tinggi macam tu kan, dia ada bentuk-bentuk dia. Yang bangunan ni macam pokok. View malam memang lawa sebab nanti dia akan buka, lampu bangunan tu akan nampak memang macam pokok tau. And akan ada boat lalu lalang kat sini. So kita ada portable bidet. Ni air, kita masukkan air. So this is the bidet. Uyo. Kan. Jadi tak jadi, malu babe kalau tak jadi. Kenapa dia tak? Oh, dia terangkat. Terangkat pula. See? Okay. Jadi kita bawa ni dia boleh flattable kan? Ni Tak, boleh dia tak lembik kan? table. Tapi dia kosong lah. Dia lembik. Dia lembik lah. Lembik lah. Lepas tu dia comes with dia punya ni. Yang ni senang gila kot. Buat macam ni je. Macam ni kan. Macam ni. Pam. Yeah. Lock. Belilah di TikTok. Okay, so ini kita punya Little pantry. pantry kita macam kedai, okay? Ini sebab dia besar, dia duduk atas lah. Kedai makan. Ada apa? Nak air Milo ada. Ni air kopi ratu ada. Si biryani, Maggi, roti-rotian. Biryani dia makan dengan rendang. Okay. Biryani kena makan rendang. Kat mana? Kat sini lah. Apa? Lengkap. Sebab dekat area sini tak banyak makanan halal. So kalau lapar-lapar kita terus ambil kat sini je. Inilah view malam kalau korang duduk dekat Broadway Hotel. So sekarang ni kita tengah tunggu taksi untuk pergi ke restoran Zam-Zam. Dekat Macau ni dia tak ada e-hailing tau. Dia tak ada Grab ke, dia tak ada Uber ke. Dia hanya ada taksi. Jadi kita orang terpaksalah ambil taksi untuk pergi ke restoran Zam-Zam ni yang terletak di Regency Art Hotel. Yang ni tak ada free shuttle yang turun kat sini. Perjalanan daripada hotel tadi 10 minit je nak sampai ke restoran ni. Restoran ni adalah di bawah Regency Art Hotel dan terletak di belakang hotel tau. So korang kena lalu dekat tepi hotel and ikut je lah laluan ni. Kalau korang berhenti dekat lobby hotel pun, security guard tu akan tunjukkan macam mana nak pergi ke restoran ni. Decoration kedai ni memang berkonsepkan restoran Arab lah. So dia punya lampu pun malap-malap macam tu je kan. Kita orang decide untuk datang ke restoran ni sebab ini adalah restoran halal yang terdekat dengan hotel kita orang. Tapi kita orang lupa nak check harga makanan dekat sini. Agak-agak korang berapa harga makanan dekat restoran ni? Wah, ni butter chicken With naan. with naan. Nampak dah sedap Kibar rasa lah. Celup sikit naan tu. Berapa harga dia tadi? 188. Oh, RM90. Kalau Hong Kong tu mahal sama. Ya. Roti tadi mana? Roti jadi handai dia ni RM100. Sedap ah? Sedap. Roti chicken pun sedap. Dia tak pedas. Takut nak makan. Ni meat splatter kan? Yes. Wow. Oh, that's a lot. Banyak chicken biryani. Oh, Baik, Besi Bai dia recommend.
recommend. Recommend. Okay. Okay. Butter chicken. Malas nak makan dengan tangan ni. Nak masuk. Sedap. Dia punya ayam dia lembut. Kuah butter chicken dia sedap. And then dia super. Marvelous. Ni kita ambil dia punya daging daging ayam. Lepas tu kita ambil nasi biryani. Ni chicken biryani. Makan dengan yang ini sedap ke tak sedap? Ni sedap. Ni sedap. Tak sedap. Dia punya ni memang banyak ramuan dia. Try tu. Yang berdaging. Cili sedap juga. Sedap lembut. Juicy. Chicken terbaik. Nasi. Cili mama Dia sedap. ada kismis lagi. Cili nak habis. Ni nak cili tak ada. Sedap. Ini semua sedap. Betul. Pakcik pun enjoy makan. Pakcik biasa lah, dia akan godek-godek bawa cili dia. So, makanan ni agak mahal lah. Biryani ni RM70. Yang ni dekat berapa? 80 90. So yang butter chicken ni paling mahal lah 10. Jadi sekali ingatan. Tapi tak apa, good, enjoy. So tadi kita orang nak makan dekat restoran Zam-Zam. Harga dia agak mahal, tapi standard lah untuk makan dekat luar negara kan. Cuma yang ni, restoran ni dia dekat hotel Regency. So that's why agak mahal. Cuma macam tadi nasi chicken biryani, dia punya harga Malaysia RM70 lah. Cuma boleh makan 4 orang. Kalau makan 4 orang pun kenyang lagi. And then semua sedap lah. Dia punya daging juicy, kambing sedap, ada bau, ayam pun lembut. Memang recommend lah kalau korang ada duit lebih boleh makan kat sini lah. Besok baru kita akan pergi ke tempat yang murah sikit dekat belah Taipa sana. So nanti kita tunjuk yang lain pula Yang ni recommended. Lepas makan dekat restoran Zam-Zam tu, kita orang balik naik teksi. Punyalah susah nak dapatkan teksi daripada Regency Hotel tu. Kita orang minta staff hotel untuk contact teksi diorang. And kita orang berhenti dekat Diamond Lobby dekat Galaxy Macau. Dekat Diamond Lobby, dia orang akan adakan show macam ni setiap berapa minit aku tak pasti. Tapi masa kita orang datang tu rezeki sebab benda ni baru start. Macam ni lah suasana dekat Diamond Lobby. So daripada Diamond Lobby ni boleh akses ke dia punya kasino dan juga dia punya mall. Dia punya shopping mall ni connected dengan kita orang punya hotel. Dia ada link bridge, so tak payah nak lalu belah luar lah. So ni lah dia tempat masuk Galaxy Macau punya kasino. Tapi kita orang tak masuk lah. Kita orang pergi sini sebab nak balik ke hotel je. Mall ni tak banyak orang pun, tapi kedai-kedai yang buka kat sini adalah kedai-kedai yang mahal. So kita orang suspect ni dia target orang yang menang judi, terus beli jam ke, beli bag ke kat sini. Okay, so tadi daripada kedai kita orang berhenti dekat Galaxy punya entrance. So daripada Galaxy tu kita boleh jalan ke dalam mall. Lepas tu boleh ada bridge macam ni untuk ke kita punya hotel Broadway. So tak payah nak lalu kat bawah lah, memang tak ada tempat nak lintas ke. Kat situ kita punya hotel. Kita dekat walkway, jalan daripada Astaghfirullah. kita jalan daripada mana tadi Syah? Daripada Galaxy Macau. Diamond Lobby. Daripada Diamond Lobby kita tengok show kat Diamond Lobby, dia keluar Diamond. Lepas tu bila dah habis show, Diamond ni hilang balik. Lepas tu kita jalan-jalan dalam mall, and then now kita heading back to hotel because it's night time, sleeping time. Dah
dalam mall ni semua barang-barang yang mahal lah. Semua designer semua. Bye-bye. Best sangat. Itu saja perjalanan untuk hari pertama di Macau. Dalam episod seterusnya kita akan explore the whole Macau. Kepada korang yang suka dengan video ni, bolehlah tekan button subscribe, like dan letakkan komen korang di bawah. Ini Indo Park Curry House. Makanan dia ada makanan Indonesia, ada makanan Pakistan juga. Okay, jom kita nak jalan ke sana. Orang duk cari dia. Sekarang dia duduk kat tiang ni ha. Nak tunggu orang ambil gambar dia. Ni kasut ni. Lawa gila. Aku beli kasut ni. Wow. Gila guys. LV kat sini. Lepas tu ni adalah bridge nak pergi ke The Parisian.